Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Khairul Faris bin Nazli dari Universiti Pendidikan Sultan Idris SI. Dalam dunia hari ini, khususnya dalam era media sosial yang semakin berkembang, pelbagai istilah baharu muncul dalam kalangan remaja menggambarkan hubungan percintaan. Antara yang sering digunakan ialah istilah couple Islami, halal gap dan juga couple syariah. Oleh itu, dalam wawancara khas ini, kita akan membincangkan satu persoalan utama. Trend couple Islamik, halal atau sekadar istilah? Trend couple Islamik kini bukan lagi sesuatu yang asing dalam kalangan remaja. Malah ia semakin menjadi satu norma baharu yang sering dipaparkan di media sosial. Platform seperti TikTok, Instagram dan YouTube memainkan peranan besar dalam menyebarkan budaya ini melalui kandungan berbentuk romantik, blog pasangan dan juga perkongsian hubungan secara terbuka. Istilah seperti halal gap, couple syar'i dan Islamic relationship digunakan untuk menggambarkan hubungan yang dikatakan masih sengaja menjaga batas agama walaupun sebelum kahwinan. Namun begitu, timbul persoalan yang lebih besar, iaitu sejauh mana konsep ini benar-benar selari dengan ajaran Islam yang sebenar, atau sekadar satu bentuk penyesuaian budaya moden yang cuba menghalalkan hubungan percintaan melalui istilah agama. Fenomena ini menjadi semakin normal sehingga ramai remaja tidak lagi melihat hubungan sebelum kahwin sebagai sesuatu yang perlu dibincangkan dari sudut hukum dan batas syarak. Bagi mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam dan berautoriti berkaitan isu ini, saya telah menemubual Encik Muhammad Rasmawi bin Harun, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Pahang. Berkaitan dengan ini tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, trend couple Islamik ni, sama ada ianya benar-benar selari dengan ajaran Islam ataupun sekadar trend media sosial lah. Golongan muda pada hari ini, kita dapat maklum juga ada pula yang dibawa istilah ni lah, couple Islamik. Jadi couple Islamik ni pada pandangan saya, kalau kita merujuk kepada dalam Quran dan juga hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak ada berjumpa lah dengan yang dipanggil sebagai trend couple Islamik ni. Maksudnya sebelum memasuki alam rumah tangga ataupun sebelum berkahwin tu, seolah-olah ada suatu gap yang membenarkan hubungan antara yang bukan mahram lah, yang bukan mahram antara lelaki dengan perempuan ini. Islam tidak sama sekali membenarkan adanya pula suatu hubungan yang diletakkan seolah-olah macam Islamik lah. Ada pula Islamik di situ. Dan saya kira pada pandangan saya ini hanya sekadar satu trend saja kan. Kalau kita merujuk dalam Quran hari, tak adalah suatu term tersebut digunakan untuk memberikan kelonggaran, memberikan kebenaran kepada pasangan yang bukan mahram ini untuk ada hubungan lebih awal sebelum memasuki alam rumah tangga lah. Untuk memahami jawapan kepada persoalan ini, kita perlu melihat bagaimana Islam sebenarnya meletakkan asas dalam hubungan antara lelaki dan perempuan. Zaman sekarang nak kata maksiat tu telah dinormalisasikan, sampai ada orang buat maksiat disaluti agama. Uish, macam mana tu? Contohnya couple. Kalau couple biasa, hi, intro please. Tapi sekarang ni orang-orang yang baik-baik, diorang couple Islamik pula. Assalamualaikum. Sudah tak kita berukhuwah fillah dengan berlainan jantina. Dah kenapa? Kalau couple biasa, I love you, you love me. Couple Islamik ni, uhibbuka fillah. Allah. Couple biasa, awek power. Couple Islamik, Umi Abi, bapak cringe. Umi Abi. Couple biasa sembang benda tak senonoh bagai kan. Couple Islamik, acah-acah ajak solat lah bagai semua. Ini semua tipu daya iblis. Dan disebabkan benda ni lah terjadinya pelbagai kerosakan. Banyak juga orang yang kita nampak mula-mula baik, nampak macam baik. Lepas tu konon-konon couple Islamik lalas, hancur, hanyut, terjebak dengan zina dan sebagainya. Media sosial pada hari ini memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk cara pemikiran generasi muda. Apa yang dipaparkan di media sosial sering menjadi rujukan utama, termasuk dalam soal hubungan percintaan. Kandungan seperti couple goals, video romantik dan perkongsian pasangan secara terbuka menjadikan hubungan sebelum perkahwinan kelihatan seperti sesuatu yang normal dan diterima masyarakat, asalkan ia nampak Islamik dari luar. Baik, pada pandangan saya kira saya kategorikan hubungan yang kita panggil couple syar'i ini memang boleh membawa fitnah lah. Kerana dalam Islam kita lihat ianya dah ada satu panduan yang jelas yang melarang antara hubungan antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram.
Jadi bila berlaku tu seolah-olah kita membenarkan perkara tersebut. Dan yang sangat merisaukan kita, fitnah ni suatu benda yang kita bimbang kalau ianya tidak terkawal, salah faham di kalangan remaja kita pada hari ini, kita bimbang ianya melibatkan hubungan yang lebih serius. Dan pada hari ini saya kira insiden-insiden hamil luar nikah ni sangat-sangat ketara. Kalau contoh saya sekadar sebutlah di Tinggi Pahang, dah 3 tahun kebelakang ni insiden hamil luar nikah di kalangan remaja ni semakin meningkat saban tahun. Dan daripada data yang kita dapat, 65% adalah datangnya daripada bangsa Melayu Islam. Jadi sebab itu kita melihat couple syariah ini ianya suatu fitnah yang besar bagi kita. Kita bimbang, walaupun niat kita baik, tapi kita perlu berwaspada bahawa hasutan iblis dan syaitan itu dan juga hawa nafsu amarah kita bimbang ianya tidak terkawal dan boleh membawa kesan impak yang lebih besar lagi. Dalam Islam, hubungan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram tidak dibiarkan tanpa garis panduan yang jelas. Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja melarang zina sebagai perbuatan akhir, tetapi juga melarang segala perkara yang boleh membawa kepada zina. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Ayat ini menunjukkan bahawa Islam tidak hanya menilai perbuatan, tetapi juga menutup semua jalan yang boleh membawa kepada maksiat. Rasulullah SAW juga bersabda bahawa apabila seseorang lelaki dan perempuan berdua-duaan, maka syaitan menjadi pihak ketiga antara mereka. Ini menunjukkan bahawa batas dalam Islam bukan hanya fizikal, tetapi juga melibatkan emosi, niat, percakapan dan situasi yang boleh membuka ruang kepada fitnah. Namun pada masa kini, realiti di media sosial menunjukkan situasi yang berbeza. Ramai pasangan berkongsi hubungan secara terbuka, termasuk panggilan mesra, video bersama dan interaksi harian yang dilihat sebagai sesuatu yang biasa. Perkara ini secara tidak langsung memberi kesan kepada cara remaja memaham batas pergaulan dalam Islam. Baik, dalam Islam, kita lihat Islam sebagai agama yang lengkap. Jadi pastinya ada solusi kepada permasalahan ini. Jadi kalau golongan remaja, maksudnya dah ada niat untuk berkahwin, ada niat untuk mengenali hati budi pasangan kita tu, jadi Islam menyediakan jalan dia. So Islam meletakkan yang bagaimana yang pertama kaedahnya adalah dengan melakukan urusan pertunangan. So kalau kita dah confirm memang niat kita suci, bersesuaian dengan kemampuan kita, keuangan dan sebagainya, pilihan tu dah yang terbaik. Jadi Islam menyarankan supaya kita menyegerakan urusan perkahwinan itu. Dalam hadis pun Rasulullah sebut, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Rasulullah kata, wahai para pemuda, kalau dah ada kemampuan maka segeralah nikah. So, dalam Islam menggariskan yang pertama dipanggil pertunangan, al-khitbah. Jadi tunang itu adalah satu proses awal untuk kita nak ada sebagai tanda komitmen kita kepada kedua belah pihak. Jadi dengan bertunang itu termasuk juga kita perlu juga ambil kira lah dari sudut adat kita. Kalau orang Melayu ada merisiknya, bertunang dan bila bertunang itu, bertunang pun dalam Islam ianya bukanlah suatu lesen lagi, hanya sekadar kita nak meletakkan tanda dulu supaya kita ada suatu pihak ini, lelaki dengan perempuan, kita dapat mengetahui kedudukan dalam tempoh bertunang tu, mengenali dengan lebih tepat lagi, dan sama ada ianya suatu tempoh untuk kita buat keputusan nak meneruskan ataupun tidak meneruskan ke alam perkahwinan. Bertunang pun ada batasan dari sudut syarak. Kalau contoh, sewaktu bertunang, Islam membenarkan untuk pemilihan bertunang tu boleh tengok muka dan kedua tapak tangan. Jadi itu kebenaran dalam Islam yang bagi. Tapi dalam pergaulan sebelum berkahwin itu juga, kalau ada keperluan untuk berjumpa, sebagai contohnya, pertama perlu meminta izin dengan pihak wali. Yang kedua, perlu bersama dengan mahram yang lain, bukan berdua-duaan. Kalau couple dua saja, jadi mungkin tak tepat lah. Dia akan sama masuk dalam trend yang kita sebut couple Islamik tadi. Tapi dalam tempoh bertunang pun, kalau nak berjumpa, kalau ada urusan, pastikan dapat kebenaran, keizinan. Kedua, ada bersamanya mahram yang lain. Contoh bukan hanya berdua, ada bertiga, supaya kita nak mengelakkan daripada fitnah yang timbul. Next step, ta'aruf. Takkan nak kahwin tanpa ta'aruf. Ta'aruf ni sunnah. Tapi ta'aruf bukan couple. Ta'aruf ni simple je. Ada beza ta'aruf ni kita pergi rumah perempuan tu, ataupun kita jumpa perempuan tu ditemani oleh mahram ataupun pihak ketiga. Kalau mahram lagi bagus, which is kita ta'aruf tu
Ada mak ayah dia sekali, ataupun ada adik-beradik dia sekali. Oh, mantap tu. Kalau tak mampu, at least ta'aruf ada orang ketiga, which is guru kita ke, yang boleh mengawal suasana ta'aruf tu. Ketika itu nak tanya apa-apa pada bakal pasangan kita, tanyalah. Set kedua tu lah, ta'aruf, tanyalah apa-apa. Time tu lah nak tanya macam-macam. Melalui ta'aruf, hubungan lebih terarah, berdisiplin dan berlandaskan niat yang jelas, tanpa melibatkan elemen yang boleh membawa kepada pergaulan bebas. Kesimpulannya, isu couple Islamik bukan sekadar perbincangan tentang istilah semata-mata, tetapi ia sebenarnya berkait rapat dengan kefahaman masyarakat terhadap syariat Islam. Walaupun niat untuk menjaga hubungan itu baik, Islam tetap menetapkan garis panduan yang jelas dalam pergaulan antara lelaki dan perempuan sebelum perkahwinan. Oleh itu, setiap individu perlu menilai trend semasa agar tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh mengelirukan batas agama. Kefahaman agama, kawalan diri dan kesedaran terhadap pengaruh media sosial amat penting dalam membentuk hubungan yang lebih sihat, beretika dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Saya, Khairul Faris bin Nazli dari Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI melaporkan dalam wawancara khas ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.